Kita puasa sunat, ada orang jepuk makan kenduri, mana afdal puasa atau atau tidak? Dengar molek orang tani. Kalau kita puasa sunat, orang jepuk kenduri, gi. Dah puasa? Puasa lah. Hadir kenduri bukan haji makan. Dalam kitab-kitab fiqh, Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Dimashqi, kita hadir itu cukup dah, dikira pergi dah jamuan. Man du'iya ilal walimah falyatiha. Barang siapa dijepuk kenduri kahwin, pergilah. Pergi bukan makan, pergi tubuhnya, dikira sudah hadir, sudah tunai kewajipan. Nah, kemudian pula masalah makan. Kalau tuan rumah dia kata sukanya kalau kita makan, sunat buka. Kalau tuan rumah tak kisah, asal mari sudah makan tak makan tak ada hal, afdal teruskan puasa. Mudah tak? Senang. Orang yang tidak dijepuk kenduri boleh pergi tak rumah orang kenduri? Soalan mudah nak tanya, nak test orang tani. Kita ni tidak dijepuk rumah kenduri kahwin, boleh pergi ke tak? Boleh. Tak boleh makan. Boleh makan haram. Faham? Tengok tu sikit, nak saku sikit. Situ dia panggil fiqh, makna fikhi al-fahmu, faham. Bukan nak pandai, nak faham. Gi dak haram, makan haram. Tu kalau kita ada saing kita tidak dijepuk, kita jadi jepuk. Faham tak lagi? Kita nak lalu kot nara, nak gi golok tu, kawan kita naik sekali dari tani. Nak. Jadi makan kenduri, makan pulut nara. Kita kena tanya tuan rumah. Nampak? Tuan haji jepuk saya, tidak jepuk saing saya ni, tapi sama-sama naik kereta saya. Nak minta izin boleh ke tidak dia makan sama? Faham lagi? Kena royak gitu. Tuan rumah kata tak ada hal, demo dengan kawan ni dari kecil, saing tidak boleh. Ingat nak kata boleh, tidak boleh. Tak boleh makan. Masuk semula dalam kereta. Faham tak? Jangan main-main. Tak boleh. Makan juga haram. Dan wajib ganti. Kalau 10 riyal, 10 kok, 100 kok, 100 lah. Jangan main-main harta orang. Betul tak? Ramai lah ni orang. Lepas mayang Jumaat, dia pusing motosikal. Cari mana ada kenduri, dia singgah makan. Haram tu. Main-main. Tidak dijemput. Tak boleh. Jangan buat lapar gitu. Pergi makan kedai. Apa tak? Komang tengok kain selendang buat apa lebau, ingat berjuru. Tak berjuru. Soalan sikit lagi.